bila kena atas tanah orang, dia nak jadi hero. Tapi bila kena atas tanah sendiri, meroyan pula. Hari ni saya nak share satu cerita lah. Cerita ni mungkin terkait dengan orang yang masih hidup dan belum mati. Kisahnya tentang sekumpulan perompak. Dia pecah masuk rumah orang dan dalam rumah itu segala harta benda orang dia buat macam harta benda sendiri. Rumah tu dia buat macam rumah dia sendiri. Apabila tuan rumah menyedari tentang penceroboh ini, perompak ini, maka dia laporkan pada pihak berkuasa. Pihak berkuasa pun mereka memberi beberapa kali amaran untuk penceroboh ini keluar, tetapi penceroboh dia buat tak endah, dia buat tak peduli, dia buat buta, dia buat pekak. Akhirnya pihak berkuasa mengambil tindakan menghalau keluar penceroboh ini keluar daripada rumah tersebut. Tiba-tiba penceroboh ini kata mereka play victim, mereka konon-kononnya mangsa kezaliman. Malah mereka letak syarat lagi untuk keluar mereka mesti dibayar pampasan. Apa punya perangai ni? Dah lah aku pecah rumah orang, engkau ambil harta orang dan bila dia ambil tindakan, nak pula dia bayar pampasan oleh pihak berkuasa. Inilah yang berlaku dalam negara Malaysia dan terbaru berlaku di negeri Perlis. Apabila ada sekumpulan manusia membina rumah ibadah di atas tanah orang dan dia tidak pedulikan tentang undang-undang negara. Apabila tuan tanah menyedari ada penceroboh, maka dilaporkan pada pihak berkuasa dan bila pihak berkuasa bagi amaran dia tak endah dan akhirnya pihak berkuasa terpaksa robohkan tempat tersebut, terpaksa robohkan rumah ibadah tersebut, tiba-tiba mereka klaim sebagai mangsa kezaliman dan dia minta pula diberi tanah lain dan dibayar pampasan. Pertama sekali saya ucap tahniah kepada Kerajaan Negeri Perlis kerana berani mengambil tindakan ke atas rumah ibadah yang tidak ikut peraturan. Dan isu ini bukan isu agama. Ini isu undang-undang. Kami kaum muslimin, orang-orang Islam di Malaysia pun terikat dengan peraturan ini. Nak bina masjid, nak bina surau, mesti ikut peraturan dan undang-undang. Dan sekiranya ada masjid, ada surau yang dibina tidak ikut peraturan, maka pihak berkuasa terpaksa merobohkan surau ataupun masjid tersebut. Walaupun ianya pahit di hati kami kaum muslimin, walaupun ianya pedih bagi orang-orang Islam, tetapi kami redha dan merelakan juga demi untuk kedaulatan undang-undang, demi untuk patuh kepada undang-undang negara. Tiba-tiba, ada pula sekumpulan manusia boleh dengan senang-senang bina rumah ibadah di atas tanah orang dan bila dia ambil tindakan, dia pula minta pampasan. Dan untuk mengukuhkan lagi bahawa isu ini bukan isu agama, sebaliknya isu undang-undang, berdekatan dengan kuil yang dirobohkan, ada satu lagi kuil yang jauh lagi besar tetapi ia tidak dirobohkan. Kenapa? Sebab kuil itu ikut undang-undang. Kuil itu ikut peraturan. Mengesahkan bahawa isu ini bukan isu agama. Ini adalah isu undang-undang. Tiba-tiba adalah seorang dua ahli politik, ada seorang ahli parlimen nak jadi hero. Konon-kononnya, Kerajaan Negeri Perlis telah melakukan kezaliman. Hello, kepada ahli parlimen tersebut, kena ingat, engkau adalah ahli parlimen. And parlimen adalah sebuah legislative body. Dalam negara Malaysia, kita ada judiciary, kita ada executive, kita ada legislative. Judiciary adalah badan kehakiman, eksekutif adalah badan yang melaksanakan dasar-dasar negara, manakala legislatif adalah badan yang menggubal undang-undang dasar negara. Tiba-tiba, orang yang menganggotai badan legislatif ataupun parlimen, sebuah badan yang menggubal undang-undang, mengajak masyarakat untuk langgar undang-undang. Apa punya perangai ni? Itu belum masuk ada peguam palsu. Peguam yang didakwa banyak scam orang lain di kalangan kaumnya sendiri. Tiba-tiba nak jadi hero, memperjuangkan tentang rumah ibadah tersebut, rupa-rupanya rumah ibadah itu pun melanggari undang-undang. Dahlah dia lawyer scammer. Dia mengajak orang pula untuk melanggari undang-undang. And surprisingly, ada satu fakta terbaru. Terdapat sebuah organisasi yang namanya Lembaga Wakaf Hindu Negeri Pulau Pinang, LWHPP, menghalau penceroboh tanah dan mereka sendiri merobohkan kuil haram yang dibina di atas tanah mereka. Seulang sekali lagi, Lembaga Wakaf Hindu Negeri Pulau Pinang, LWHPP, menghalau penceroboh tanah dan merobohkan kuil haram yang dibina atas tanah mereka. And guess what? Siapakah pengurusi bagi lembaga tersebut?
pengerusi bagi lembaga itu adalah ahli parlimen yang konon-konon nak jadi hero di dalam mempertahankan kuil yang dirobohkan kerana melanggar undang-undang. Maknanya, bila kena atas tanah orang, dia nak jadi hero. Tapi bila kena atas tanah sendiri, meroyan pula. Inilah jenis ahli politik yang cakap tak serupa bikin. Saya harap apa yang dibuat oleh kerajaan negeri Perlis ini menjadi contoh kepada negeri-negeri lain. Kalau negeri sekecil Perlis pun boleh buat, negeri-negeri lain yang lebih besar daripada Perlis, apatah lagi. Kedaulatan undang-undang bukan hanya untuk satu kaum sahaja, tetapi kedaulatan undang-undang adalah dikenakan kepada sesiapa sahaja tanpa mengira bangsa, kaum dan agama. Jangan hanya kerana nak meraih undi dan populariti, maka undang-undang disampahkan, undang-undang tidak dipeduli, dia buat pekak, dia buat bisu tentang kewujudan undang-undang. Saya masih ingat ketika belajar undang-undang di UIA dulu, salah satu prinsip dalam undang-undang iaitu ignorantia juris non excusat. Ignorance of the law is no excuse.